Setiap pagi kita bangun untuk kerja yang sama. Tapi dalam kepala, tak semua benda sama. Hang ingat kerja bebas ni best. Padahal bebas tak cukup duit. Aku kerja kuat, tapi orang cuma nampak hasil, bukan penat. Ada hari kita penat tanpa siapa perasan. Langkah kami tetap sama ke hadapan, walaupun lain gayanya. Man, kau yang pasang secondary shaft bearing ke? Kenapa? Kenapa kau guna lagi model lama ni? Kau tahu kan, jalan sehari je lepas tu rosak. Aku tahu Zul. Bos yang suruh, aku pasang je lah. Takkan aku nak bertekuk dengan dia. Kalau kau lain lah. Bos tu nak mesin jalan sambil kita repair 24 jam. Kau rasa otak dia letak kat mana? Kat lutut? Atau kat situ? Dah, biar aku jumpa dia. Dia buat masalah, kita semua cover masalah dia. Banyak cantik. Waalaikumsalam. Ya, bos. Esok pagi saya hantar laporan klien dari Uganda. Ya Allah. Berikanlah hamba-Mu ini kekuatan untuk tempuhi dugaan. Amin. Ada apa yang saya boleh bantu?